1824 British telah buat perjanjian dengan Belanda untuk pecahkan ikut kuasa. Akhirnya berdirilah rantau ini jadi dua buah negara ni, iaitu Indonesia dengan Malaysia. Dari segi sejarah kita perpaduan kita hebat sekali. Kerajaan sama, keturunan sama. Bahkan kalau anda kaji sejarah kelompok-kelompok yang berjuang kemerdekaan, Burhanuddin, Ahmad Mustaman, Za'bar, siapa lagi, Ibrahim Yaakob, Samsiah Fakih. Kalau tengok latar belakang mereka ini semua dari seberang. Dari seberang ni banyak keturunan Bugis, Aceh, Minangkabau, Patani pun ada. Syekh Daud Al-Fatani contohnya, Abdullah Fahim, ini orang Patani yang berjuang di sini. Semangat ukhuwah dalam konteks persaudaraan Islam itu hebat dahulu. Tapi bila dipisahkan, hatta dalam kalangan kelompok agama sendiri pun boleh berbeza pandangan pada hari ini, dalam konteks dua bangsa yang berbeza, kerana kecurigaan ataupun kesangsian satu sama lain yang ditanam dalam proses penjajahan itu. Dan inilah yang dilakukan oleh penjajah sejak awal untuk memetah, untuk memastikan mereka dapat kawal masyarakat di sini, dan untuk memastikan bahawa masyarakat ini tidak boleh menentang penjajahan tersebut. Dalam konteks sejarah ini kita tidak harus melupakan tentang hubungan kekeluargaan dan Islam yang telah wujud sejak sekian lama ni. Negara-negara atau kerajaan di sini, contohnya kerajaan Champa, Patani, Aceh, Semenanjung, Melaka, Johor, dan semuanya dari sisi sejarah. Kalau kita tengok elemen-elemen ini, mereka adalah kerajaan-kerajaan besar yang melibatkan banyak wilayah yang disatukan. Dan bila mereka ini dijajah, negara-negara sekitarnya saling berjuang. Berlaku peristiwa contohnya penjajahan Patani, berlaku kebangkitan rakyat di utara Semenanjung, Kedah, Kelantan, Pahang, Terengganu, Sumatera, saling berjuang untuk membebaskan diri, membebaskan kerajaan Patani daripada penjajah Siam, saling bersatu. Begitu juga berlaku pada masa era British, masa berlaku kes kebangkitan orang Melayu menentang British di Pahang. Ada bantuan daripada Kelantan, ada bantuan daripada Perak, ada bantuan daripada Terengganu. Guru agama, Tok Ku Paluh bantu, terlibat sama. Sultan Terengganu, Sultan Zainal Abidin terlibat sama, bantu perjuangan ini, menunjukkan dahulu semangat untuk bersatu mempertahankan diri daripada penjajahan wujud dalam sejarah pada hari ini. Jadi sejarah yang wujud itu adalah begitu erat sekali dalam konteks perjuangan masyarakat dahulu. Baik, saya nak sentuh sikit tentang era Melaka ini. Melaka ini muncul sebagai sebuah kerajaan yang kuat pada masa itu, dan dapat menyatukan seluruh rantai ini. Hampir seluruh rantai inilah, kawasan di Indonesia, kawasan di Semenanjung, kerajaan Melaka ini. Dan Islam bermula daripada kekuatan ini, kerajaan Melaka ini. Kerana raja-raja ini dia rapat dengan ulama, dia memulakan inisiatif, dia memulakan proses pembentukan kerajaan Melaka sebagai Islam. Besar jasa Melaka ini. Tetapi bila berlaku serangan Portugis pada tahun 1511, yang ni sejarahnya yang kita patut tahu ni, bahawa Melaka pada masa itu ada orang kata berlaku pengkhianatan, berlaku perpecahan orang Islam di Melaka, orang Melayu, sampai Melaka boleh dikalahkan oleh Portugis. Bila saya kaji dari segi sejarah, tak ada perpecahan orang Islam, orang Melayu di Melaka ni. Yang berlaku adalah pengkhianatan orang-orang asing di Melaka. Ini ada dalam buku saya tulis tentang sejarah Kesultanan Melaka. Dia tak ada dicatatkan dalam sejarah kita ni. Itu satu hal. Tapi satu peristiwa yang saya nak jelas kepada anda, nak kongsikan kepada anda, bila Portugis berjaya menakluki Melaka pada 24 Ogos 1511, ada arahan daripada Afonso de Albuquerque supaya masyarakat yang tinggal di Melaka itu dibunuh semuanya sekali. Dan pembunuhan yang berlaku di Melaka pada masa itu berlaku dengan cara yang sangat sadis. Itu guna pedang, bukan tembak, guna pedang. Salah satu aspek yang saya jangkakan adalah penggal kepala. Ini diarahkan, tak kira lah kanak-kanak, perempuan dan sebagainya, diarahkan supaya dibunuh beramai-ramai. Ini tak dibincangkan dalam sejarah kita. Tak diangkat tentang genosid yang berlaku di Melaka ni. Pembunuhan besar-besaran pertama kali berlaku dalam sejarah Semenanjung ini. Baik. Dan
dan sejak daripada peristiwa kejahatan Melaka itulah saya kata kemasukan penjajah ini mula berlaku secara besar-besaran. Kerana sejak daripada itu di Semenanjung ini kerajaan-kerajaan ada sudah begitu lemah sekali. Tak ada dah kekuatan. Walaupun muncul Johor selepas itu, Johor terus diasak oleh serangan Portugis. Kemudian muncul kuasa besar Aceh. Nak satukan balik wilayah ini, nak satukan balik Semenanjung dan Sumatera ini, dia tak berjaya dah. Dia terpaksa berperang balik dengan kerajaan-kerajaan di Semenanjung ni, dengan Johor dan sebagainya. Perpecahan hasil daripada proses penjajah itu. Banyak punca kenapa berlaku proses dan perpecahan dan konflik-konflik ini. Iaitu elemen kenegerian yang wujud selepas zaman Melaka ni. Dulu zaman Melaka ni, negeri ini disatukan, sebuah kerajaan. Bila Portugis serang Melaka, runtuh Melaka, yang muncul adalah negeri-negeri yang dianggap tersendiri atau berpecah belah, orang kata. Ada Kelantan, ada Terengganu, kerajaan sendiri ni. Apa maksud kerajaan sendiri? Ini negara-negara. Dahulu lepas Melaka ni ada negara Terengganu, negara Kedah, negara Kelantan, negara Pahang. Ada negara-negara yang pelbagai, yang sangat lemah, yang tidak lagi boleh ditakbir oleh satu kuasa pusat yang kuat. Jadi negara-negara ini senang saja dijajah oleh British. Yang kedua, proses nak satukan balik ini sangat sukar sekali. Dia mula dengan apa yang cuba dibuat oleh Johor, gagal. Apa yang dibuat oleh Aceh, gagal. Kemudian usaha untuk menyatukan dalam proses ini sampailah kita nak merdeka, semuanya tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Dia masih lagi wujud dalam bentuk negeri-negeri yang berbeza, yang terpisah dari segi politik, dan inilah yang telah dikekalkan oleh British pada zaman penjajah itu. Bahkan ada elemen-elemen persubahatan pun, setengah pemerintah itu dia bersubahat dengan kuasa-kuasa besar untuk menentang setengah-setengah kerajaan. Baik, muncul juga elemen kebangsaan baru yang memisahkan antara kerajaan-kerajaan Melayu ini. Ini yang saya kata negara-negara Asia ini. Patani misalnya, kerajaan Melayu dah jadi orang Siam dah. Sumatera, Aceh, dulu sebahagian daripada kerajaan sini. Melaka dengan Aceh ini bersemenda, satu keturunan saja. Raja Melaka ni kahwin dengan puteri Aceh. Ada hubungan kekerabatan, tapi dah tak ada, dah hilang begitu saja. Jadi dah jadi negara yang berbeza dan sentiasa bercakaran sampai ke ini. Baik, jadi dalam konteks realiti pada hari ini, kesan penjajahan itu adalah begitu besar sekali. Negara-negara atau rantau di sini telah dibentuk menjadi kebangsaan yang menyaksikan negara Islam tinggal menjadi kebangsaan baru yang terpisah oleh elemen bangsa, negara dan politik baru yang berbeza. Sebahagian saya kata tadi jadi Singapura, sebahagian jadi Siam, sebahagian jadi Malaysia, sebahagian jadi Indonesia. Dulu saya kata rantau ini satu. Hatta umat Islam dahulu, kerajaan Islam ni sampai ke Luzon, sampai ke Brunei, satu je perpaduan itu. Tetapi akhirnya jadi identiti baru, berpisah. Maknanya kalau berlaku satu-satu konflik di antara kerajaan ini, orang lain tak akan masuk campur punya. Dia jadi konflik kebangsaan, bukan lagi konflik umat. Jadi sehingga kini jurang persaingan elemen nasionalisme dan perbezaan kebangsaan menjadi benteng kuat yang menghalang perpaduan umat. Jurang ini bukan saja wujud dalam bentuk perbezaan rantau alam Melayu saja, tetapi juga wujud dalam bentuk perbezaan ideologi politik, kenegerian, kepartian, sesama umat Melayu, termasuklah di Malaysia pada hari ini. Kalau nak bincang tentang masalah perpecahan kerana politik dan parti ini, tak boleh habis. Yang itu kita serah pada mereka lah. Dari satu segi politik ini telah memecahkan, itu adalah realitinya. Kita berpecah pada ini yang teruk sekali adalah disebabkan oleh elemen politik, termasuklah proses penjajahan itu sendiri, yang seolah-olah menyebabkan kita pada ini tidak boleh diperbaiki lagi. Jadi saya nak rumuskan di sini ialah apa? Satunya ialah dari segi tarbiyah yang telah ditegakkan. Tarbiyah yang saya kata terbaik ni, tentang ukhuwah dan persatuan umat Islam ini adalah yang telah disebut dalam Quran. Pegang pada agama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan berpecah. Tapi kita tinggalkan apa yang telah dipesan itu. Itu satu. Yang kedua, sejarah tunjuk dah pada kita. Bila kita bersatu, kita kuat. Kita boleh lawan penjajah. Kita boleh
satukan umat ini jadi begitu kuat sekali sampai tak boleh lagi diganggu daripada luar. Tapi akhirnya kita pilih elemen-elemen yang memecah belahkan. Kita tekankan elemen-elemen kekuasaan yang memecah belahkan, bukan yang menyatukan. Kita tinggalkan elemen sejarah yang menunjukkan perpecahan itu akan menyebabkan kita ini menjadi umat yang lemah dan boleh ditindas. Kita tinggalkan. Dan contoh-contoh itu ada. Saya sebut tadi apa yang berlaku di Palestin contohnya. Sangat besar. Ini perkara yang telah ditunjuk pada kita yang hidup pada ini tentang macam mana bila kita lemah ini apa yang akan terjadi pada umat ini ditunjukkan. Dan di situ kita seolah-olah masih tidak lagi belajar tentang sejarah ni, pendidikan ni atau tarbiyah yang telah ditunjukkan dalam aspek sejarah. Jadi satu agama, dua sejarah, dua-dua dah tunjuk pada kita ni. Kita nak apa lagi? Dari segi ingatan ataupun tarbiyah yang meminta kita supaya untuk menyatukan hati-hati kita. Walaupun kita pada hari ini telah menjadi merdeka, jadi negara yang lebih aman, makmur, jauh daripada apa yang telah dialami oleh orang lain, tetapi cabaran dan potensi sejarah untuk berulang itu tidak akan pernah habis, tidak akan tamat. Mungkin konflik itu berlaku di luar, satu masa nanti dia boleh berlaku di sini. Dia boleh sampai di sini. Di rantau ini, tanah Melayu ini, saya sebut zaman Melaka ni, kenapa penjajah datang ke sini? Kerana ini adalah rantau yang sangat strategik, kaya dan strategik. Portugis mahu, Siam mahu, Belanda mahu, British mahu, Jepun mahu. Sampai kali ini pun mereka berebut lagi. Kerana rantau Selat Melaka ni, Laut Cina Selatan ini adalah laluan antarabangsa yang akan sentiasa penting. Pernah tak dengar tentang apa yang berlaku di Teluk Farsi apabila Iran menyekat Hormuz? Laluan di Hormuz. Satu dunia sakit, minyak sini pun naik kan? Samalah kita ni. Kalau di sini dikawal, disekat, dia akan menjejaskan ekonomi antarabangsa. Dia akan menimbulkan konflik dan sebagainya. Dan orang berebut. Jadi dalam konteks iktibar sejarah ni, dia boleh berlaku di sini. Kerana dia pernah berlaku di tempat ini pada masa yang lalu. Jadi saya mengharapkan, saya nak menutup, bahawa sejarah yang ditunjuk kepada kita ini menjadi iktibar pada kita, bukan saja kepada masyarakat kita, tapi pada setiap diri masing-masing, untuk merenung, untuk melihat dan ingat sejarah yang kita lalui itu, supaya kita ini boleh mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah yang berlaku. Itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Profesor Madia Dr. Azmi bin Arifin atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat sebenarnya. Semoga juga apa yang kita dengarkan tadi dapat kita muhasabah diri dan sentiasa istiqamah dalam menempuh jalan untuk mentarbiyahkan jiwa Islam. Hadirin yang berhormati, kini tiba masanya untuk sesi soal jawab. Majlis memberi ruang kepada mana-mana pelajar untuk membuka bicara, menjawab soalan dan mendapat jawapan bersama Dr. Bagi yang tidak berboleh untuk memakai mikrofon, siapa yang sedikit ikut untuk bertanya soalan sendiri. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, kalau boleh saya tanya dulu soalan. Yang pertama, macam mana sebenarnya identiti si Kitol yang dulu kita belajar dalam sejarah, macam mana berdasarkan kajian Prof, ada jumpa ke ini, macam mana. Dan kedua,
Selalu saya dengar bila cakap pasal sejarah Melayu ni, banyak benda yang kadang-kadang kita dengar tu benda tu pelik, kadang tak masuk akal. Dia kata orang Melayu boleh terbang dan sebagainya. Bila kita nak belajar sejarah Melayu ni, jadi takut sikit. Betul ke yang kita belajar tu sahih atau tidak? Jadi ini mungkin kalau Prof ada nasihat macam mana kita nak memastikan sejarah Melayu yang kita baca tu betul atau tidak. Okey, terima kasih pada yang tanya. Tentang kita lah. Orang kaitkan kejahatan Melaka dengan kita, fitnah kita ni, tapi sebenarnya tak berapa betul sangat. Dia sebenarnya tak kait dengan kita pun. Kita ni bukan dia yang fitnah kan sangat pun. Dia melibatkan beberapa pihak yang terlibat dalam rasuah. Bila dua orang Tamil, Raja Mendelia dengan seorang siapa lagi, berkonflik, Tun Muzahir jadi pengadil lah di antara dua pihak yang berkonflik tu. Tapi salah seorangnya beri rasuah kepada Tun Muzahir, dan akhirnya muncullah kita kat situ. Dia juga terlibat dengan yang seorang lagi yang tak beri rasuah ni. Yang seorang lagi tu kita berhutang. Maka akhirnya dia kata lansarkan hutang kita, tapi kita ni boleh berperanan untuk wujudkan fitnah yang membawa pada peristiwa orang sebut sebagai pembunuhan Tun Muzahir oleh Sultan Mahmud. Dan ini dianggap sebagai punca pada kejahatan Melaka lah. Sebenarnya kalau ikut kajian sejarah tak berapa betul juga. Melaka ni runtuh bukan disebabkan oleh hukuman mati terhadap Tun Muzahir. Itu berlaku sebelum kedatangan Portugis lagi. Tak kait pun. Tapi kita ni, kita gunakanlah contoh itu sebagai ingatan. Cuma peristiwa sejarah tu tak berapa nak tepat sangat. Dia kalau baca pada semua-semua Portugis, dalam semua Portugis ni jelas sebut siapa sebenarnya yang mainkan peranan menyebabkan Melaka tu runtuh. Kalau ada yang kata Melaka ni runtuh kerana perpecahan Melayu, saya pernah tanya ni di kalangan pengkaji ni, ada buku kita sebut perpecahan Melayu sebagai punca kejahatan Melaka. Orang Melayu yang mana satu yang berpecah? Saya tanya soalan simple saja pada pengkaji. Saya tak dapat jawapan sampai kali ini. Orang kata dalam buku teks ni saya sebut, cikgu-cikgu atas sini, disebut bahawa punca Melaka runtuh kerana perpecahan orang Melayu. Saya pun tanya, orang Melayu mana satu? Boleh jawab kata, anda pernah tak dengar jawapan ni? Orang Melayu mana satu? Boleh tak bagi contoh? Tak ada perpecahan. Orang Melayu tak ada perpecahan. Perpecahan di Melaka tak ada. Orang Melayu tak berpecah. Yang menguasai istana Melaka bukan orang Melayu dah. Tun Muzahir apa semua ni bukan, ini keturunan Tamil Muslim. Tun Ali, Tun Fatimah, Tun Zahir ni semua Tamil Muslim yang menguasai istana Melaka. Tapi orang Melayu berpecah mana satu? Tak ada. Kemudian orang kata, ada juga setengah ustaz di masjid, ini pun saya petikarkan. Dia kata punca kejahatan Melaka disebabkan oleh pengkhianatan para pengusaha. Ini saya kata tak boleh. Ini anda bercakap di masjid, anda ustaz cakap tentang ni di masjid, dan bila cakap macam ni orang percaya. Tak ada pengusaha Melayu yang khianat terhadap Melaka. Kalau sejarah tu ada, kita dah tahu dah. Macam kita tahu cerita kita ni lah, kita dah tahu dah. Tak ada. Kecuali ada kes seorang kerabat Sultan Mahmud di Sumatera itu yang khianat. Tapi itu berlaku selepas itu. Masa Portugis serang ni tak ada yang khianat. Yang ada adalah perpaduan Melayu, orang Pahang, orang dari sekitar Johor dan sebagainya yang bantu Melaka untuk pertahankan diri daripada Portugis. Dan ada yang kata Portugis ni dari segi senjata dia lemah, dari segi kubu dia lemah. Saya baca sumber Portugis. Portugis kata kubu Melaka ni sangat kuat, tak boleh masuk. Macam mana dia masuk? Dia masuk kerana ada pengkhianatan dari luar. Bukan masalah masyarakat setempat, masalah pedagang-pedagang yang khianat. Ini berpunca daripada masalah elemen rasuah yang berlaku dalam Melaka pada masa itulah menyebabkan setengah pedagang dikenakan cukai tinggi. Dan akhirnya orang yang kena cukai tinggi marah, pergi bersepakat dengan Portugis.
beri kapal Portugis masuk ke dalam Melaka, perang dalam Melaka, berjaya bakar masjid Melaka. Bila bakar masjid di Melaka itu, askar upahan tengok saja masjid terbakar, dia fikir Melaka ni akan kalah, dia cabut. Dan Sultan Mahmud ini sebenarnya orang kerajaan Melaka, dia bukan kalah perang yang menyebabkan Melaka runtuh. Dia berundur, dia ambil strategi berundur. Alasannya ialah kalau dia undur, Portugis dapat takluk Melaka, dia akan rampas, dia akan pergi. Stay dahulu penjajah ni, dia datang, dia rampas, dia pergi macam cola. Mereka fikir macam tu, maka mereka berundur. Itu kesilapan strategi. Ada seorang pekaji, Mac Robert nama dia. Dia kata ada 3 kesilapan kejahatan Melaka ni. Teknika, mekanika, taktika. Tak ada orang peduli kajian ini. Tapi ada orang yang sebut dalam masjid lah, yang saya kata tak betul. Ada pengkhianatan orang Melayu terhadap Melaka, tak ada. Orang Melayu kental pada masa itu lawan Portugis habis-habisan. Cerita tentang keganasan Portugis apa semua disebut. Bahkan Portugis dalam sumber dia disebut sendiri tentang arahan pembunuhan, tentang bagaimana dia bunuh, dia bakar dan sebagainya. Dan ada nama-nama disebutkan siapa yang terlibat. Tapi soalannya kenapa tak ada dalam sejarah? Itulah soalan tinggal pada anda. Yang kedua tentang sejarah Melayu ni. Kita ni mungkin saya rujuk pada teks Sulalatus Salati ni. Orang nak baca teks Sulalatus Salati ni macam mana? Ini teks sejarah ke tidak? Teks Sulalatus Salati bukan teks sejarah. Dia satu teks yang ditulis oleh pemerintah di istana untuk menanam kesetiaan. Satu. Yang kedua, dia juga adalah satu teks yang diarah ditulis untuk dibaca oleh anak-anak raja. So dalam teks tersebut cerita dia sangat pelik. Anda boleh tengok cerita pelik yang kita mungkin tak perasan. Disebut Sultan Mahmud berzina dengan isteri orang. Ini teks istana ni, dibaca oleh orang istana, tapi cerita Sultan Mahmud berzina. Kenapa ini berlaku? Kerana teks ini untuk ajar anak-anak raja tentang perlakuan. Baik kesan dia baik, buruk kesan dia buruk. So yang Sultan Mahmud itu bila dia berzina dengan seorang, panglima dia sendiri Tun Biaji nak bunuh dia. Dah pengikut Sultan Mahmud dah keluarkan keris. Apa kata Sultan Mahmud di sini? Jangan berbuat demikian. Memang ini salah better. Sultan Mahmud, orang Melaka ni saya berapa kali datang, saya kata Melaka ni tinggalkan Sultan Mahmud. Sultan ini hebat, Sultan yang bagus, tapi yang diangkat tentang kejahatan dia. Dalam Sulalatus Salati, orang yang tulis tu keturunan bendahara, dia tak berpihak pada Sultan Mahmud. Ini Tun Sri Lana ni ataupun bendahara yang lain ni yang menulis ini adalah kelompok bendahara yang ada masalah dengan kelompok-kelompok raja ni. Sama kes di Johor. Jadi negatif sikit pandangan dia. Tapi Sultan Mahmud ini bila saya kaji, ini adalah sultan yang sangat hebat. Orang cerita dia bunuh adik dia. Betul dia bunuh adik dia, tapi dia hukum adik dia, bukan bunuh. Adik dia tu Raja Zainal, orang kata kerana cemburu dia cantik, dia menawan, handsome. Sebenarnya Raja Zainal ni playboy. Tak diceritakan pula. Dia hukum mati Tun Zahir bukan kerana Tun Fatimah. Tak betul ni. Kita belajar daripada mana? Sultan Mahmud hukum Tun Zahir kerana cemburu pada Tun Fatimah. Kita belajar daripada mana? Tun Fatimah pada masa itu dah beranak lah. Cemburu apa benda? Sultan Mahmud masa dia pergi majlis kahwin Tun Fatimah ni, dia telah diaibkan kerana tak dikahwinkan Tun Fatimah. Dia tengok Tun Fatimah, dia tak selera nak makan, dia keluar. Sultan Mahmud buat apa sebab itu? Dia tak buat apa pun. Dia tak buat apa pun sampailah Tun Fatimah beranak. Berapa tahun ni setahun ni. Tengok sejarah kita ni pelik. Tiba-tiba keluar fitnah bahawa Tun Bendahara nak memberontak. Ini adalah sumber Portugis. Sumber Portugis sebut Bendahara memang ada rancangan nak jatuhkan Sultan Mahmud. Yang bawa berita ini adalah Khoja Hussein, menantu pada Laksamana Hantuah. Sultan Mahmud ni nak percaya pada siapa? Bendahara pada masalah, Laksamana pada masalah. Ini orang yang patut diberi kepercayaan. Maka dia percayalah. Betul tak tindakan dia percaya?
Takkan dia tak nak percaya? Nak percaya pada siapa? Jadi dia percaya dia hukum mati, bukan dibunuh, dia hukum mati. Tapi peristiwa yang tak dijelaskan sejarah, bila dia hukum mati, Sultan Mahmud menyesal kerana dia fikir dia buat silap keputusannya, dan baginda telah letak jawatan. Taubat lepas pada tu, cari agama, belajar agama, pegang pada agama. Kemudian dia bunuh, orang kata bunuh anak dia Sultan Ahmad pula. Sebenarnya masa Sultan Ahmad itu dihukum mati, dia hukum mati. Sultan Ahmad tak peduli pada negara masa berperang dengan Portugis. Dia tak peduli pada negara. Dia sibuk hiburan apa semua. Dia hukum mati anak dia sendiri, dia berperang sampai mati. Itu saya kata, orang Melaka patut bangga dengan Sultan Mahmud ni. Sultan ini satu sultan yang tercatat mati masa lawan Portugis, bukan dalam medan perang. Masa kempen dia berperang, dia lari sana sini, tapi dia berperang sampai dia mati. Ini perjuangan kemerdekaan. Sahih. Tapi cerita yang ada adalah tentang kejahatan dia saja. Kebaikan dia tak diangkat. Nak kembali pada sejarah Melayu tadi. Inilah buku panduan yang ditulis oleh istana untuk ajar anak-anak raja tentang perkara baik dan buruk. Dalam tu dia mula dengan wa'ad. Wa'ad ni apa benda? Perjanjian di antara raja dengan rakyat. Simbolik saja. Dia macam kontrak sosial oleh Rousseau. Simbolik ni, bahawa raja akan setia pada rakyat. Kita terbalik, kita sebut rakyat pada setia pada raja. Dalam suatu hati, raja akan setia pada rakyat. Tapi kalau dia tak setia pada rakyat, rakyat akan derhaka. Boleh. Perjanjian, ini perjanjian. Kenapa ini penting? Untuk tunjuk atau untuk tanam satu mesej bahawa raja itu ada satu tanggungjawab terhadap rakyat. Dan dalam tu ada wasiat-wasiat yang pesan elemen yang sama. So teks ini sebenarnya teks satu panduan tentang pemerintahan. Yang kita baca satu rujukan. Ada lagi teks tentang undang-undang, ada teks tentang agama, ada teks tentang pemerintahan, undang-undang di laut, undang-undang di darat dan sebagainya. Dah banyak sebenarnya teks ni. Bukan Suratul Sati saja, ada berpuluh-puluh ribu di luar yang telah dirampas. Tapi nak kata ini bukan sejarah ni, ini satu panduan untuk istana. Sebab tu bincang dia tentang istana saja. So kena baca macam itulah. Cuma saya nak kata tadi ialah bila kita belajar sejarah, saya dah ulang sebut sejarah kita ni dia tidak memihak pada kita. Elemen baik itu dia tidak diangkat. Sultan Mahmud saya kata sultan yang bagus, hebat. Dia bukan sultan yang melanggar, yang sistem dia jahat. Dia sultan yang tunduk pada undang-undang. Saya kata tadi masa dia buat salah, orang nak bunuh dia, dia mengaku dia salah. Dia kata betul salah. Jangan lawan, betul salah. Seolah dia minta maaf. Dan Tuan Haji tak jadi nak bunuh dia. Sultan Mahmud lepas itu nak minta maaf, dia beri isteri dia kepada Tuan Haji. Tuan Haji ambil isteri, lari, tak mau dah patuh pada sultan. Dia tak buat apa pun. Ini kisah sultan yang sangat baik, yang saya kata telah digelapkan dalam sejarah. Dah lari sikit jawapan, tapi itulah keadaannya sejarah kita. Suratul Sati itu adalah rujukan untuk kita lihat benda yang besar ni. Suratul Sati ni bukan kecil. Ini satu teks yang sangat besar yang menunjukkan kehebatan penulis pada masa itu dan juga pemetah raja-raja. Bahawa kita nampak raja ni seorang tak memetah apa semua kan. Rupanya dia ni nak memetah dengan baik. Dia ajar lagi anak-anak dia supaya ikut taladan ini. Inilah tarbiyah juga lah ni. Melalui Suratul Sati. Okey, ada soalan lain yang tanya? Jadi daripada digital ada satu soalan yang nak soalan. Soalan dia bunyi, adakah makam hang tua di Melaka makam yang sebenar atau palsu? Apa tu? Makam hang tua. Patut orang Melaka ni yang jawab, bukan orang Kelantan ni. Saya tak pastilah, tapi banyak dakwaan. Ada kata di Sumatera, ada di Riau, ada di Melaka apa semua. Perkara itu tidak pasti. Kita pun, ini sebenarnya bukan bidang sejarah ni, ini bidang ekologi. Cuma saya ada perdebatan tentang hang tua ni. Kita ni bercakap tadi tentang agama, tentang tarbiyah, tentang Rasulullah. Soalan keluar tentang sejarah tu.
Baik, dalam kes hantuah ini ada perdebatan ahli sejarah. Ada yang kata wujud, ada kata tak wujud. Orang Melaka seperti Ahmad Adam kata macam seolah-olah tak wujud kan. Tapi bila saya baca balik, dengar balik, dia tak nafikan wujud. Dia kata nama tak sama. Dia kata bukan nama hantuah, nama hantuha. Kan? Makna dia mengaku nama saja tapi orang tu wujud. Soalannya lah, kalau ada nama Sultan Mahmud, Parameswara, ada nama Khoja Hussein, Bendahara, nama lain kita percaya, kenapa hantuah kita tak percaya? Pasal dia tentang hantuah ni dia ada aktiviti dan ada tindakan dia. Tapi macam cerita Puteri Gunung Ledang, apa benda kita tak tahu. Yang tu mungkin mitos, tapi hantuah ni mungkin gelaran. Tapi sekali lagi dia mungkin, kita tak pasti, kerana dia benda macam ni kita tak boleh debatkan. Dia tak ada satu bukti yang munasabah. Dan saya ingat saya pun tertanya-tanya, buat apa nak berdebat tentang hantuah ni yang tak jelas. Ini adalah benda yang sia-sia. Saya kata debatlah tentang wa'ad itu yang telah ditinggalkan. Orang tak peduli sangat tentang wa'ad ini. Yang kita dah nampak dahulu bahawa wa'ad ni kenapa dia mula pertama kali, kemudian lain cerita. Cerita tu tak penting, hantuah ke, Angkasturi ke, Puteri Gunung Ledang, tak penting ni. Yang penting wa'ad ini. Untuk tunjuk peristiwa ini mesti berpandu pada wa'ad. Janjian antara rakyat dengan pemerintah, bahawa pemerintah akan tunduk pada rakyat. Dalam tulisan di cerita lain, rakyat kena tunduk pada pemerintah. Yang ni pemerintah akan tunduk pada rakyat. Kalau pemerintah tak tunduk, rakyat boleh dahaka. Disebut macam tu. Hebat ni siapa yang tulis? Raja-raja Melayu. Raja ni hebat sebenarnya. Dia hebat. Saya kata Sultan Mahmud yang berjuang sampai mati, tapi kita tak angkat. Kita dah angkat cerita orang Melayu berpecah. Bila tanya soalan Melayu berpecah mana satu, tak boleh jawab. Pembesar Melayu khianat, siapa yang bawa ni? Banyak orang yang bawa ni. Bila saya kitik aja, saya pun dah nebang sana sini. Tak boleh tegur benda macam ni. Tak ada pembesar Melayu khianat. Sejarah orang Melayu ni hebat. Sejarah orang Melayu di Malaysia dalam konteks perjuangan kemerdekaan sangat hebat. Mereka lawan, mereka berjuang, raja-raja hebat, pembesar hebat. Lepas itu tapi akhirnya dikalahkan. Cerita yang keluar ialah mereka ni lawan kerana cukai. Jadi macam tu. Mereka lawan ni feudal. Mereka kepentingan diri. Saya kata kalau mereka berjuang untuk kepentingan diri, apa masalah? Tak salah berjuang untuk kepentingan diri. Dia jadi satu benda yang salah pula. Kerana sejarah itu tak berpihak pada kita. So kembali pada jawapan hantuah ni, saya kata tak boleh pasti. Orang ahli sejarah yang berdebat ni sebenarnya dia sendiri dia boleh tafsir, dia tak boleh jawab secara muktamad. Dan saya kata benda macam ni kalau debat dia sia-sia saja. Ahli sejarah boleh tulis tapi dia tak boleh debat. Kerana tak ada orang akan boleh buktikan dia betul. Ini yang saya kata sia-sia. Kalau nak bincang tentang wa'ad, tentang wasiat dalam Suratul Sati, itu yang patut. Itu yang benda yang besar ni, bahawa istana pada masa itu yang kita duk fikir mereka ini tak peduli tentang rakyat apa semua. Mereka tulis, mereka tetapkan satu perlembagaan. Wa'ad ni perlembagaan. Macam di Terengganu dia sebut sebagai Itqan Muluk. Raja yang buat ni, Sultan Zainal Abidin, dia tak mahu negara dia dijajah, dia buat satu peraturan. Raja atau anak raja kalau beri tanah air pada penjajah, jawatan dia jatuh. Ini juga dibuat oleh Sultan Terengganu. Raja Abu Bakar tinggal satu undang-undang tubuh Johor, undang tubuh Johor. Dijelaskan raja tak boleh beri tanah pada penjajah. Raja ni hebat dari segi sejarah, tapi kita tak angkat sejarah kehebatan mereka. Dalam buku kita dia angkat tentang pentadbiran British. Negeri Selat, negeri Melayu Sekutu, darurat, melayani cerita British saja. Yang berlaku. Banyak sebenarnya kalau saya nak jelas pada anda tentang bagaimana sejarah kita ni dia jadi macam terpesong. Benda yang baik tentang diri kita dipadamkan, benda yang menunjukkan penjajah tu jahat tak ditunjukkan. Saya tunjuk macam Melaka tadi, Portugis melakukan genosid, tak diceritakan. Di Perak ada berlaku, saya kata semua genosid. Lepas perang Perak, masa perang Perak itu British bunuh ramai orang, gantung orang di pokok.
bakar kampung, tembak laki perempuan, orang tua, kanak-kanak di belakang. Macam-macam dia buat. Dalam sejarah kita tak ada. Tapi dalam Parlimen Britain ada bincang. Siapa mereka bincang tentang Sultan Abdullah. Mereka kata Sultan Abdullah ni tak bersalah. Kita nak lantik semula dia jadi sultan. Mereka berdebat. Kalau kita lantik sultan, jadi macam mana? Mereka pening. Mereka kata tak apalah. Kita jangan lantik dia jadi sultan, biar dia macam tu. Makna dia Sultan Abdullah, mereka tu pun tak tahu salah ke tak salah. Dan tak ada perbicaraan. Dia dihukum tanpa perbicaraan. Dalam sejarah kita. Tapi ada pelaku pembunuhan. Tak dicerita. Dalam sejarah kita ni. Kembali pada pengurusi masih. InsyaAllah itu sahaja daripada sesi Q&A. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Azmi atas sesi soal jawab sebelum tadi. Semoga semua yang mendengar Allah terhibur dan mendapat pencerahan secara komprehensif. Jadi anda mengambil ruang di sini untuk memberikan sedikit kesimpulan berdasarkan apa yang saya dengar dan
Siapa pegang mic? So, itu dia